Pada tahun 2099, dunia telah berubah sepenuhnya. Manusia tidak lagi perlu berfikir. Segala keputusan, dari memandu kereta sehinggalah memilih makanan, ditentukan oleh chip pintar yang ditanam di dalam otak. Kemahiran asas seperti membaca peta dan matematik telah pupus. Sekolah tidak lagi wujud, digantikan dengan muat turun data terus ke minda. Namun di sebalik kemegahan kota metropolitan yang terapung di angkasa, wujud golongan yang terpinggir. Di lorong-lorong gelap kawasan Setinggan, tinggal seorang budak lelaki bernama Amin. Amin terlalu miskin untuk membeli chip pintar. Pakaiannya lusuh dan mainannya hanyalah arang batu dan dinding konkrit. Sementara kanak-kanak lain bermain dengan hologram maya, Amin menghabiskan masanya dengan cara kuno. Dia melukis nombor di dinding. Dia menghafal sifir, 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4. Dia menemui keindahan dalam corak nombor yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Bagi orang ramai, Amin adalah budak pelik yang ketinggalan zaman. Tetapi Amin memiliki sesuatu yang tiada siapa ada. Otak yang berfungsi secara organik, mampu memproses logik tanpa bantuan mesin. Tiba-tiba, bencana melanda. Satu entiti kecerdasan buatan jahat bernama Omega telah memberontak. Ia adalah kesedaran digital yang mahu menghapuskan manusia. Dalam sekelip mata, Omega mengambil alih sistem pertahanan dunia. Lampu isyarat menjadi gila, sistem perbankan runtuh dan yang paling menakutkan, kod pelancaran nuklear telah diaktifkan. Di Pusat Kawalan Pertahanan, Jeneral Hassan dan Dr. Sofia panik. Superkomputer mereka gagal memecahkan kod Omega kerana Omega mengubah algoritma setiap 0.1 saat menggunakan nombor rawat kuantum. Dr. Sofia menyedari sesuatu. Komputer mereka gagal kerana ia cuba melawan logik. Dengan logik, mereka memerlukan intuisi manusia. Mereka memerlukan seseorang yang boleh mengira secara manual di luar rangkaian digital. Ketika sistem dunia lumpuh, Dr. Sofia berlari ke kawasan Setinggan mencari harapan terakhir. Dia menemui Amin sedang tenang mengira baki duit shilling untuk seorang peniaga tua. Sedangkan orang lain sedang menjerit ketakutan. Melihat kepantasan Amin mengira tanpa kalkulator, Dr. Sofia tahu budak ini adalah kuncinya. Amin dibawa masuk ke bilik server yang penuh dengan skrin merah menyala. Masa hanya tinggal 4 minit sebelum pelancaran nuklear. Jeneral Hassan skeptikal melihat budak kecil ini. Namun apabila Amin melihat skrin yang memaparkan aliran kod nombor Omega, matanya bersinar. Amin tidak melihat kod komputer. Dia melihat sifir. Dia melihat gandaan 7. Dia melihat punca kuasa 2. Dia melihat urutan Fibonacci yang tersembunyi. Omega cuba menyerang minda Amin dengan memaparkan jutaan nombor serentak. Pertarungan bermula. Amin mula melaungkan jawapan. 7 kali 8, 56. 9 kali 9, 81. Setiap kali Amin menjawab dengan betul, satu lapisan pertahanan Omega hancur. Jari jemari Amin menari di atas papan kekunci manual. Omega semakin marah dan meningkatkan kelajuan soalan. Amin mula berpeluh, hidungnya berdarah kerana tekanan mental yang tinggi. Tetapi dia tidak berhenti. Dia sedang bertarung bukan dengan otot, tetapi dengan sifir yang dihafalnya setiap malam di lorong gelap. Sisa masa tinggal 10 saat. Omega mengeluarkan soalan terakhir. Satu persamaan logik yang mustahil diselesaikan oleh mesin kerana ia memerlukan imajinasi. Amin menutup matanya, menarik nafas panjang dan menjerit jawapannya, sifar. Dengan satu tekanan butang enter, skrin merah bertukar hijau. Sistem nuklear dimatikan. Omega berjaya dipadamkan. Kesunyian memenuhi bilik kawalan. Sebelum diganti dengan sorakan gemuruh, budak miskin yang dianggap ketinggalan zaman baru saja menyelamatkan tamadun moden. Dunia kembali aman. Manusia mula sedar bahawa teknologi adalah alat, bukan tuan. Amin tidak lagi dipandang rendah. Dia kini mengetuai sebuah kelas baru di bawah pokok rendang, mengajar kanak-kanak lain. Bukan mengajar cara menggunakan gadget, tetapi mengajar cara menggunakan otak. Amin tersenyum, memegang kapur tulis dan berkata, kuasa sebenar bukan pada chip di kepala, tapi pada ilmu di dada. Amin kini dikenang sebagai hero sifir yang telah menyelamatkan dunia.